Hai, Assalamualaikum. Okey, kali ini Cik Mel nak kongsikan tips untuk selesaikan soalan yang melibatkan negatif dan juga positif. Okey, jom kita tengok soalan. Positif 8 tambah 8. Positif, kita akan buat operasi tambah. Jadi 8 tambah 8 adalah 16. Negatif 8 tolak 9. Negatif, operasi adalah tambah. 8 tambah 9 adalah 17. Tapi tengok dia punya tanda jawapan akhir dia adalah tengok nombor yang paling besar. 8 dan juga 9. 9 lebih besar dan tandanya adalah negatif. Jadi kita akan ikut negatif. Okey, seterusnya negatif 10 tolak 5. Macam biasa, negatif kita akan tambahkan. So, dapatlah 15. Okey, tengok nombor yang paling besar, 10 adalah besar. So, kita akan ikut nombor yang paling besar, negatif 15. Okey, seterusnya negatif 6 tambah 8. Kita akan tolak. 6 tolak 8 adalah 2. Tengok dia punya tanda, 8 adalah lebih besar, kita akan ikut, dapatlah positif 2. Okey, seterusnya 7 tolak 10. Positif, negatif. Kita akan buat operasi tolak. 10 tolak 7 adalah 3. Dia punya tanda adalah tengok nombor paling besar. Jawapannya adalah negatif 3. Boleh tak cuba dua soalan yang seterusnya dan bagi jawapan di bawah. Bye.